Kalau dia tegur, patut buat lebih lagi. Tolong rakyat, saya tak ada masalah, saya boleh terima. Tetapi kenapa caci? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sekiranya terdapat kelemahan dalam kepimpinannya, teguran dan kritikan harus disampaikan secara bertanggungjawab, bukan melulu dengan cacian. Kalau dia tegur Anwar, patut buat lebih lagi lah. Tolong rakyat gini. Saya tak ada masalah. Kalau dia tegur, dia kata Anwar belum selesai bab ni, kemiskinan masih ada, saya boleh terima. Tapi nak kata kita ini dengan caci, dah habis tak ada modal. Saya dengar ada jeneral, mantan jeneral Siam, dia kritik saya. Wah, riuh, pemimpin Siam kritik kita ni, apa yang tak cerdik sangat ni. Kawan tu macam parti pejuang, bertanding tak pernah menang. Bukan dia tak pernah menang, hilang deposit. Macam pejuang lah, sama apa jadi boleh berkawan. Dan orang itu dia tak ada masalah. Orang nak kritik kita, saya tak ada masalah, kritik lah. Tapi kita harus jawab supaya maklumat tu sampai. Yang penting ni apa dia? Kita, Allah Subhanahu Taala beri kesempatan tadbir negara. Jangan curi duit, jangan tipu, kayakan diri, jangan teruskan amal rasuah dan sakau ni. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Projek Penyuraian Trafik antara Plaza Tol Juru dan Plaza Tol Sungai 2 PTEJSG di tapak Expo Seberang Jaya, Pulau Pinang hari ini. Dalam ucapan sama, Anwar turut memohon maaf kerana mengambil masa yang panjang untuk menurunkan harga minyak, selain menjelaskan tindakan itu dipengaruhi oleh peningkatan hutang negara.